Tu dia hasil setengah hari ya. Baru kau satu. Memang padu. Oh. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Dan tu dia. Bang. You know I'll always be a bit. Oh, ini lagi. Woohoo! I want you to hear words, you can say them back. Tu dia. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, you was built to last. Yeah. Iya. Oh, tak makan. Okay. Lanjut bis lah. Makan dulu. Perlengkapan ni bawa makan ais kotak-kotak. So nak bawa benda ni alhamdulillah kena meranduk. Bot tu sana merah tu. Sebab aku jaga belakang, jaga je kan, tak ini kan. Jaga-jaga lah. Dia nak balik. Jenuh tu. Tali depan. Tengok ni kupang saja ni. Atas ayak dia ini sikit. Okey, dah. Apa cerita ni? Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat hari raya. Maaf zahir batin. Pagi ni kami ada trip sama abang Man Jawa kita macam biasa. Ni tak macam biasa ni, kena tolak. Biasa. Kita kena biasa ni. Okey, dah pukul 9 pagi. Kami baru nak gerak. Tadi dari Penang pukul 5.30 sampai sini 8.30 juga. So telak-telak tunggal air naik sikit. So baru kami nak gerak. Dalam sejam lagi kami sampai spot. Harap hari ini ada banyak lesen lah. Bawal Mas dan juga Tenggiri. Dia gulai. Okey, cari padu. Tu dia. Lata. Panambok. Buat nak set up. Dia pakai mata kail yang besar 14 tu. Okey. Ada. Tu dia. Full house. Mana tak ada tong. Tuan. Abang tolong buka air bang. Biar kami kutip. Okey.
Masak. Oh, banyak ni. Oh, banyak. 3 ekor saiz. Tak makan eh. Tak makan. Alhamdulillah rezeki kita. Okey, ada. Oh, banyak. Come on. Alah, lucut juga. Oh. Lanjut bis lah. Makan dulu. Sampai lah. Tengok tu banyak burung. Sini pun banyak burung. Alah, harap-harap itu petanda banyak ikan lah. Nampak tu, tompok coklat besar tu. Dapat buluh lah. Oh, bodoh. Ketang. Ketang banyak ni. Aku kat tu sepayak ah, masa ada ini. Gasak dorado. Belakang Pak Am. Ubah tu belakang. Oh, nampak ni. Ni dia ni. Tu dia, ketang. Tu. Wah, tu caru lagi kan. Nampak apa? Main micro jig lah sat lagi. Panggil dia dulu. Oi. Halang apa? Allah. Lucut. Stok pertama yang padu. Mana? Oh, dekong kena. Senyap dia dekong. Bawai. Oh ya, bawai. Jig ah. Udah. Tu dia. Okay, kita cari-cari. Aku tak dapat lesen ni. Udah. 2 kilo. Kamu tengok caru tadi kan? Gang. Banyak ya. Belun. Nampak? Oh, strike. Main. Apa? Talang. Mantap. Harap kenalah set aku UL ni talang ni. Allah. Dapat. Bahaya masuk dalam tuan. Sangkut je. Wih. Apa balas? Ha? Ketam. Dia begini-gini apa ni? Barakuda apa? Ke tenggiri? Nampak tak?
Ringan tiba-tiba. Okay, Am. Pandai. Pandai untuk kotek. Ya untuk kotek pandai ni. Oh gini nak excited pula. Lagi kata dulu. Lagi tak nak. InsyaAllah dia naik. Ambil dia apa? Dia bagi naik. Jom. Kasak tu. Masuk. Apa? Jam nak makan. Ha, ni kenapa? Macam pula. GTR Racing. Weh, talang kena badan. Alhamdulillah. Tentu kat badan Tak ada ya. GT. Dia makan gewang tu. Dia makan gewang bang. GT baru. First row. Mana stroke tak. Tahu ni tahu. Tunggu ni. GTR. Iya. Oh, tak makan. Keluarkan ikan kat sauk pula. Wan tolong keluarkan ikan. Losok pelik. Gila nasib aku jadi kameraman. Kawan gasak kita ambil gambar lah. Mantap Jepi, pam. Oh, bam. Pam like command. Come on. Ini yang kacau, bam. Bam. Kena. Kena. Tak nak gurau tu. Naik lah. Besar talang. Mencak dia. Kena tanda. Baik. Ambil. Besar weh. Ekong dia diam tu. Bottom ni womah ni kalau bottom. Kan. Hai. Memang syok hari ni. Sangkut. Dua dah jek aku terkorban. Sangkut tak faham? Ikan. Oi. Dua faham. Ni boy mah ni faham. Pam dia. Boy mah ni. Ikan ke faham? Tak naik. Ikan ke? Ikan ada. Tak lah ikan dah. Mamal tu sok kan.
Wai. So kena badan boleh. Jig oh. Tali berapa LB tu? 20. Ha? 20. Boleh pam lah. Belum sampai sejam kita. Ni memang motor raya. Allah! Ah, putih kan? Putih. Leader. Leader berapa LB? 30. Ni confirm bawa mah. Confirm boy mah. Betul. Macam itulah. Dan tu dia. Boy mah. Oh, ini lagi. Woohoo. Tu dia. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Lesen. Wow, ini pun naik. Boleh. Wih. Lekat pula dah lagi tu. So. Oh, dia bagi aku. Oh, tak. Tu dia. Bawa. Bawa. Lesen setengah ni, lesen setengah. Oh, bawa. Bye. Tak nampak mana ni kau. Gitulah. Bawa. Apa lagi? 2 kali. Apa liak tu? Tu tengok tu frenzy. Tu caru frenzy. Caru ke GT tu? Tak ada yang nak baling pergi ke sana. Oh. Tu. Caru ke GT tu? GT campur lah. GT rata. Oh, tu frenzy. Aku nak ambil gambar Syafiq ni. Turun kekar tu. Ni saiz. Wah, GT besar oh. Aku tak fokus. Mana satu nak buat? Angkat. Angkat. Kecoh. Percayalah Syafiq. Angkut lagi apa? Weh, 3 kali dah aku sangkut sini. 3 kali dah sangkut. Habis jig aku. Cukai. Nasib. Ini pun sama. Aku nak ambil wan. Bama pun sama. Belakang strike, sini strike. Alah, awak lucu kan? Lagi bawa mah oi. Oh. Yang berapa? 7 ke 8 ekor? Alamak. Lagi juga. Sedap bang. Kuat lagi dia tekan tu. Sangkut. Naik kalu. Tapi ikan mana ada? Oh, dia dekat. Ada. Oh. Baik betul lah paman. Aku baru tengah ikat. Pula macam ni cara dia layan ikan. Habis dah. Oh dah. Lumayan.
Mana perabot aku tadi? Aku baru tadi kat perabot. Pasal buka daripada tu. Ya, ya. Caru. Alah lucu. Hah? Oh. Weh, aku nak baling. Lagi tak? Mana dia? Sinilah dia punya ni. Strike zone dia. Oh putus ke lucut? Putus. Oi, belum aku sempat nak. Alah. Awak ni aku ni tak strike ni. Oh, sangkut. Buluh belakang. Okey, Pak Su. Apa? Ada lagi? Saya ada. Tu dia. Akhirnya Pak Su. Aku je tak kena ni. Tu abang. Allah. Fifty ya. Putih ke apa? Putih ke lucut? Yo. Kecoh dah bang. Angkat terus, solid. Abang ni kecoh kita dah. Tu caru ni depan ni banyak yang balik. Dia kecoh kita. Ni caru ni depan ni. Caru ni main kat sini je. Ni udang beli tadi mati semua. Beli tadi 200 ha. Ni satu lebih ni mati. Sebelah aja. Awang ni nak kena dah. Sebelah yang aku tak pernah kena. Oh, dia potong kita pula dah. Pam. Tak gila betul. Muka senyum ni ada muncul. Oh, ni kasar. Kasar memang. Ni tusuk. Oh, ni kasar. Alhamdulillah. Ulat angkat ulat. Ambil gambar ulat. Ambil gambar tu. Buat thumbnail lu. Thumbnail lu. Mantap. Rumput sudah mari. Kita balik. Wah, tu. Pas, ngam. Cun. Tak mau. Tu nampak caru ni kan tu. Okey, boleh. Strike. Tu pada ada buah yang makan kan. Ni tumpuk coklat ni. Beribu-ribu ikan. Beribu-ribu ikan. Tak mau dia.
Lepas dia. Aku sebelah dia je. Tak boleh sangat aku. Oh. Tak boleh sangat abang. Oh, ha. Tak kesihatan dah. Bismillah. Oh, dia potong abang. Oh, dia makan je ikan kecil lah. Padu lah Pak Am. Memang makan ikan. Kalau Okey Pak Am, bagi naik Pak Am. Dia turun dia naik, dia turun dia naik. Jangan kita buat main kuat ya. Ikan ke? Kalah sangkut kot. Sangkut. Frenzy. Hah? Frenzy. Oh, ikan. Oh, kena. Sat aku balik. Mana Abi tak tahu. Tadi aku nampak ikan dia. Tiba-tiba dia frenzy. Oh, tu. Kalau caru pun besar saiz tu. Oh, ni ikan ni. Caru. Oh, ikan tapi tak nak ini Bang. Culah. Oh, kat. Aduh. Okey. Ini kali Bang, bagi naik Bang. Please bagi naik. Abang rekod. Tak apa, saya ikan tak naik ni. Kau ni ya. Hang kutip bawah je lah. Kulit pula bukan gitu. Buat tali gitu. Fui. Okey. Tu dia, kiri kanan. Aku masih tak dapat Faham? Aku masih faham. Oi. Syok. Fuh.
tumpuk ni. Alah, dia tambah ke sana pula. Tunggu dia balik. Tu. Tunggu di sana nanti aku balik. Dia pergi kanan. Tu. Sat ye aku baling. Bismillah, susah nak baling. Alright. Alah, tak ada pula. Good. Caru ke, talang ke, barulah strike. Caru. Wah, Taling. tak kumpau. Ada ke? Bulu cap. Caru ah. Oi, memang Alah. Bagi dia pula ah. Aku juga. Pak ikut lah. Oh, ni kasak. Alhamdulillah. Weh, belah-belah ikut dah weh. Alhamdulillah. Baru pukul 12. Tengok Pak Su. Tu dia hasil setengah hari Baru pukul 1. Memang padu. Baru pukul 1. So tu kita nak buat gulai. Oh, ni hasil dia. Oh, puluh-puluh ekor orang Padu lah. Alhamdulillah rezeki. Chef baru kita. Sekok cukup lah. Kita 8, 9. Gemuk perut dia ada telur apa? Weh, tak naik lagi. Tinggi dia apa? Kat belakang strike aku tak ambil. Ni kan dah naik kan. Tengok dia yang strike ke apa. Oh, ni memang padu strike tu. Ambok apa kan? Idiot. Tuan, masuk tuan. Terlindung kan? Woi. Poster ah. Gini ya. Jauh. Sudah berlangsung 5 minit. Biomaster 4000. Lari putuas apa ni? Kata nampak gini. Lari putuas apa? Tuan. Ha? Ada gayung dah. Mana tuan Tadi. Ayo faham? Oh, sangkut. Gulai. Oh, lo sayang mah. Ni lari masuk ini tu makan.
Dah. Mampu 4 kilo lebih boleh pujuk keluar kat tu. Takkan ikan tak boleh keluar dulu. Dah sok tu. Alah tu. Oh. Tang ni tadi open dah. Oh, open lah. Dia lari main. Dia open. Bila sayang. Oh. GT je kosong ni. Ada lagi. Ada orang tapi masuk tuah ni. Kepala ikan apa tu, Mam? DT noh. Bawa Mas. Bawa mah. Kepala boy mah. Ni yang buat abang lemas Oh, dah start Mas. Kami yang nak gasak dulu. Ikan tengah makan. Okey, dah pukul nak dekat pukul 2 dah. Nasi dah masak, lauk dah masak, tapi ikan tengah makan pula. So, tu tadi Syafiq ikan masuk tu lah. Aku makan dulu. Makan dulu. Mungkin video ni sampai sini dulu lah. Banyak shot lah. Nanti tengok sebelah petang pula macam mana. Ya. Tambah apa am duk menyirat tak naik tu. Bendi, tomato, bawang mah. Tu dah 2 ketui. Geram nak kesal. Ambil sikit je. Oh. Belacan, timun. Oh, dah makan, dah makan. Akhirnya. Main tengok ni. Lucu pula. Lihat sudah. Okey, makan dulu.